Masjid Agong. Okey, ada satu tempat yang kosong. Sarapan pagi lokal. Macam-macam boleh ada. Suhu pagi ni dalam 16 darjah Celsius. 6.41 ni. Pasal subuh habis dalam pukul 5 lebih. Lepas tu diorang ada 2 jam lebih untuk menuju ke tempat kerja. Kalau dari bahasa Kalimantan sama sini sama? Beda. Oh, beda. Ini bahasa umum. Bahasa umum. Saya asli Sulawesi, Makassar. Asli Sulawesi. Di Bandungnya ramai dari Sunda. Adatnya Sunda. Adatnya Sunda. Bahasanya bahasa Sunda. Yang nambut 2.000. Nasi kuning memang asal Sunda. Iya. Menu Sunda. Iya. Iya. Sunda. Mau di sini aja? Iya, di sini aja. Bukan saya satu. Berapa harganya tu? 16.000. 16.000. Kalau 16.000, RM3, RM4 lebih. Oh, kucing. Nasi kuning ni dia ada tempe macam Maggi ya. Ada telurnya, ayam Iya, ayam. Mau dibayar sekarang? Nanti aja. Nanti aja. Okey, baik. RM1,000 ya. Ya. Ada aku punya nasi kuning aku. Kan aku nak ada air. Ada air hangatnya. Mau kopi? Kopi pahit. Kopi enggak ada gula. Kosong je. Yang ini memang dapat daripada gerai nasi kuning tu. Yang ini aku order kopi pahit. Nasi kuning, makanan pagi Sunda. Tempenya, ada sambalnya, ada timun, ada serundingnya, ada nasi kuning, ada macam Maggi, ada telurnya, ada keropok-keropok bersama dengan air. Teh kosong RM4 ataupun RM16. 35. Kopi sama ni RM7,000. Aku sebenarnya tak adalah isap rokok. Dulu memang aku seorang perokok tegar juga lah. Tapi dah berhenti lama sangat-sangat dah. Aku ada jumpa pula tempat aroma kopi ni, RM3. Boleh dipilih biji matang, giling. Apa yang special di sini? Dua-duanya Pak. Saya nak cari bean medium roast. Ini satu, ini satu. Boleh. Okay. Giling halus Pak atau biji? Biji. Biji. Satu biji ya. Ya. Tinggalkan Kelantan Hotel Bandung ni. Okey, yuk pergi Kelantan Hotel, pergi menuju ke stesen Bandung. Untuk bilik ni untuk 3 katil lah. Dia ada untuk 3 orang. RM137. Ada kolam renang, ada gym,